Tapi sebenarnya kan daripada kecil kan, apa cita-cita kau sebenarnya? Memang nak jadi guru silat ke? Sebenarnya cita-cita aku silat ni sebenarnya bermula aku daripada hobi je. Hobi zaman sekolah, zaman kecil. Aku start belajar pun dari umur 5 tahun kan. So bila dah besar, cita-cita untuk kejaya tu mestilah ada. Cita-cita aku sebenarnya aku lebih kepada orang seni. So minat dengan art lah, Art. benda-benda Aku tu. memang daripada aku tingkatan 4 sampai tingkatan 5, aku proceed sampai tingkatan 6, memang aku ambil bahagian art. Aku buat lukisan, aku buat drawing, apa semua. So aku ada major dalam jurusan tu. Sebab art ni banyak benda kan. Orang ingat, kadang ingat art ni kena melukis, mewarna. Tapi tak, sebenarnya kita ada seni bercakap. Betul. Seni lakonan. Betul. Seni bercakap depan kamera. Betul. Macam-macam lagi art kan. Betul. Antara yang aku ambil interest adalah bahagian aku lebih kepada melukis, drawing kan. Aku lukis macam aku pernah untuk aku punya final study, aku kena lukis harimau yang bertemakan silat. So adalah lukisan-lukisan tu aku buat. Tapi ada juga major lain. Aku ambil dalam bidang buat banner, macam kita pakai illustration tu. AI apa semua tu. Illustration. Itu semua aku pakai lah time tu. Tapi sekarang zaman Canva dah kan. Sekarang Canva. Lagi senang, boleh copy je. Lagi senang, tapi cuma aku dah lama tinggal benda tu, so tak boleh nak catch.